ayat ayat 87. Okey, muka surat 122. Okey, muka surat 122 ayat 87. So kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Jadi dekat ayat ni sekali lagi kita berjumpa dengan ayat yang dimulakan dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Jadi ayat ni adalah ayat untuk orang yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala. So ianya adalah ayat tentang refinement, ayat untuk kita improve lagi diri kita. So kalau ayat ya ayyuhan nas tu dia macam selalunya basic requirement. So kalau ya ayyuhallazina amanu bila kita dah beriman, kemudian kita nak kena mempercantikkan lagi kita punya diri, kita punya akhlak, kita punya iman, itu pun sebagai satu ayat membuktikan kita benar-benar beriman. Okey, jadi dekat ayat ni apa benda yang Allah bagi tahu dekat kita? Allah kata la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu mengharamkan apa-apa perkara yang baik, yang permissible, yang good, yang okey, yang sebenarnya Allah halalkan pun kepada kita. Allah pesan lagi wala ta'tadu dan janganlah melampaui batasan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batasan. Jadi dekat dalam ayat ni sebenarnya dia ajar apa pada kita? Dia ajar tentang putting balance. Okey, dia ajar meletakkan balance dalam keadaan, dalam usaha kita untuk menghadirkan keimanan kita. Tadi saya bercakap tentang iman kan, nak membuktikan iman kan. So dalam pembuktian iman, ada banyak orang yang dia tersilap langkah. Okey, dia tersilap langkah sehingga kan dia fikir bahawasanya untuk membuktikan keimanan dia perlu menderita. Untuk membuktikan keimanan dia perlu bersusah payah. Okey, untuk membuktikan keimanan dia perlu menolak nikmat-nikmat dunia. Untuk membuktikan keimanan dia kena menarik kesusahan-kesusahan kan. Contoh macam nak pergi masjid, kalau nak buktikan keimanan dia kena jalan kaki. Dia tak boleh naik kereta ataupun naik motor. So sebenarnya ini adalah termasuk dalam perkara-perkara yang ghulu, okey, melampaui batasan apabila kita mengharamkan diri kita untuk menikmati kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah dah halalkan kepada kita. Kerana kita fikir itulah cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. So, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, berbeza dengan wara'. Okey, berbeza dengan wara'. So wara' ni adalah kita berhati-hati, tetapi berhati-hati kita itu ada asas ni dekat dalam agama. Tetapi la tuharrimu mengharamkan apa yang halal, perkara-perkara baik yang halal ni adalah perkara yang tidak ada asas di dalam agama. Sebagai contoh waktu zaman Nabi berlaku ada 3 orang lelaki, dia nak beribadah pada Allah Ta'ala, dia nak solat malam sampai dia tak nak tidur. So ada yang dia berpuasa sampai dia tak nak berbuka. Ada yang dia nak beribadah sampai dia tidak mahu berkahwin. So ini tidak balance. Sebab apa? Sebab dia fikir dengan cara itu dia mengekang fitrah dia, itu adalah cara untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan mengekang fitrah untuk cara dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengekang hawa nafsu. Kat situ yang susah. Dekat pada benda-benda nikmat yang Allah bagi, nikmatilah, tak ada masalah. Okey, walaupun perkara-perkara tu baik tak ada masalah, tetapi yang orang salah faham adalah dia fikir semua benda kita kena buat susah supaya kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sebab dia faham memanglah nak berlawan dengan hawa nafsu, memanglah nak bermujahadah. Tidak. Yang bermujahadah, yang berlawan dengan hawa nafsu tu benda-benda yang dah dijelaskan oleh agama, benda-benda yang memang berkaitan dengan nafsu. Bukan berkaitan dengan perkara-perkara yang halal yang Allah bagi. Perkara halal yang Allah bagi, nikmatilah. So dekat sini Allah bagi tahu pada kita, don't cross the line. Aku dah buat agama ni sempurna dah. Apa yang baik, ikut. Apa yang dah halal, nikmati. Perkara-perkara yang aku diamkan, kau fikirlah sendiri.
Bukan fikir sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya perkara-perkara yang dah didiamkan, yang tidak diharamkan, jangan pandai-pandai kita nak ubah hukum dia apa semua tu. Maksudnya kita perkara yang didiamkan ni maksudnya kita sesuaikanlah ikut kita punya kasut sendiri. Sebab Allah cipta kita dengan potensi yang berbeza, dengan keadaan yang berbeza, dengan situasi-situasi yang berbeza. Jadi Allah mendiamkan banyak perkara yang didiamkan supaya kita dapat eksplorasi apa yang terbaik untuk diri kita. Itu sendiri adalah daripada tanda nikmat dan kebaikan Allah kepada kita. So apa contoh-contoh lagi yang orang buat yang masuk dalam kategori la tuharrimu thayyibati ma halallah, yang dia mengharamkan perkara-perkara yang baik ini yang perkara-perkara halal yang Allah dah bagi pada dia. Sebagai contoh dia mengharamkan Facebook. Sebagai contoh dia mengharamkan mengambil gambar. Okay, sebagai contoh dia mengharamkan menulis nama. Dia buat akaun Facebook tapi dia tak tulis nama dia. Dia buat nama samaran. Sebab apa dia buat nama samaran? Sebab nama itu aurat. Okay. Sebab nak jadi wanita yang tidak dikenali ini, sebab wanita yang terbaik adalah wanita yang tidak dikenali. Wanita yang tidak dikenali orang tak kenal pun siapa nama dia. So dia nak jadi wanita yang orang tak kenal pun nama dia. So bila orang tanya nama dia, bila kita pergi majlis tanya, siapa nama puan? Nama saya Ummu Fatimah. Oh, Ummu Fatimah, mana nama Ummu Fatimah? Tak nama lain tapi memang panggil Ummu Fatimah. Dia bagi nama samaran dia sahaja. Dia bagi nickname sahaja. Dia tak nak pun bagi nama yang betul sebab nak itulah kerana konon-kononnya itulah yang lebih mendekatkan dia kepada agama, dekatkan dia kepada ketakwaan. So benda tu tak betul. Okay? Perkara-perkara dalam hal ehwal dunia, urusan-urusan dunia kita, urusan ibadah kita, urusan sosial, bukan urusan ibadah, urusan sosial kita, urusan muamalah harian kita, semua perkara itu pada asalnya adalah halal kecuali apa yang telah diharamkan oleh dalil agama. Untuk perkara yang berkaitan dengan akidah, syariat, ibadah khusus, itu semua perkara itu adalah pada asalnya hukum dia adalah haram kecuali apa yang telah dijelaskan oleh agama dan dihalalkan oleh agama. So dekat situ kita punya boundaries untuk kita faham. Jadi pemikiran bahawasanya mengharamkan kenikmatan dunia, mengharamkan perkara-perkara yang baik itu sebagai salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita dan menaikkan darjat kita kepada Allah Ta'ala, benda itu adalah ghulu, benda itu adalah tidak benar, tidak dianjurkan di dalam agama. Jangan jadi terlebih agama daripada agama itu sendiri, jangan jadi terlebih hukum daripada hukum itu sendiri, jangan jadi terlebih Al-Quran daripada Al-Quran itu sendiri. Okay? So apa yang Allah dah jelaskan halal, halal kita ambil nikmati. Apa yang dikatakan haram, maka haramlah. Untuk warak, itu perkara yang lain. Sebab warak tu dia ada dia punya sandaran di kepada agama. Okay? Jadi dalam hal ini, kesimpulannya kita orang Islam, kita kena jadi kritikal dan kita kena jadi berhati-hati dalam nak menetapkan prinsip apa kita nak pakai, perkara apa yang kita nak say yes dan perkara apa yang kita nak say no. Bila kita ada satu keseimbangan daripada cara kita memahami agama, daripada cara kita menzahirkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan dapat menikmati Islam yang betul-betul pure, Islam yang betul-betul cantik. Puan-puan, apa yang terjadi bila katakan kita adalah seorang baker, kita dah buat kek yang sangat cantik, okay? Kita tak buat kek tu, kita beli kek tu, kita beli daripada profesional yang sangat tahu everything tentang kek, daripada A to Z, dia tahu segala-galanya. Dia buat cantik dah sebab memang dia lah paling tahu, number one yang paling tahu nak buat kek paling cantik macam mana. So kita dah dapat dah kek tu daripada dia. Tiba-tiba kita macam rasa, alamak nak kena tambah bunga sikit lah kat sini, nak kena tukar warna kat sini. Kita nak modify sesuatu perkara yang cantik. Apa yang terjadi pada perkara yang dah cantik, yang datang daripada tangan yang terbaik itu? Perkara itu akan rosak, perkara itu akan menimbulkan masalah, perkara itu akan jadi buruk, perkara itu akan hilang dia punya kecantikan. Kita tak boleh nak nikmati its best essence lagi pada perkara itu, pada perkara yang kita dah ubah tadi. Sama juga dalam agama. Agama ni Allah lah yang buat, Allah yang tahu everything yang paling cantik. Allah dah bagi pada kita yang paling sempurna, paling lengkap. Bila sampai pada kita nak ubah, apa yang akan terjadi selepas itu? Kita hanya menikmati perkara yang sebenarnya tidak cantik, yang sudah hilang keindahannya dan perkara yang sebenarnya telah dirosakkan. Jadi jangan rosakkan agama dengan sikap ekstremisme kita, dengan sikap melampaui batasan kita. Kalau nak warak, ada cara dia, tapi bukan melampaui batasan. Ramai orang terkeliru antara warak dengan melampaui batasan. Okay, jadi insyaAllah sama-samalah kita beramal sepenuhnya dan selayaknya mengikut apa yang telah diberikan panduan oleh Al-Quran. What Allah says yes, yes. What Allah says no, no.
bila perkara tu Allah tak kata apa-apa, maka kita buatlah keputusan kita berdasarkan situasi kita, berdasarkan kasut kita sendiri. Itulah keindahan Islam. Barulah kita boleh taste the beauty of Islam bila kita tidak access, kita tidak melampaui batasan. Bila kita melampaui batasan, kita tak akan dapat lagi menikmati keindahan Islam. Kita cuma menunggang hawa nafsu kita untuk menunjukkan kita ini orang yang paling baik, orang yang paling terpaling solehah dan sebagainya, which is not acceptable in Islam at all. Okey, sekian, insya-Allah kita jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum.